Setup korang nampak macam ni ke? Sepah, laptop sana, handphone kat sini, wire merata alam. Nak baca komen pun susah. Phone pun jauh, dalam skrin kecil. Sebab tu, sekarang ni ada yang lagi mudah. Memperkenalkan all-in-one live streaming device, GS Ushida. Sistem yang Android based, so senang untuk korang download dan update apps korang. Korang juga boleh add background sebab kita ada fungsi green screen yang clear dan boleh custom overlay untuk live korang. Kamera dia pun boleh adjust juga tau. So korang tak payah risau kalau korang out of frame sebab korang boleh adjust angle pada kamera Ushida. Dan kamera dia juga menggunakan high resolution sensor daripada Sony. Tapi kalau korang rasa built-in kamera ni tak cukup, tak payah risau, korang boleh tambah kamera dekat port sini. Kita ada macam-macam port kat tepi ni. Kalau korang nak pasang mic, jangan risau, ada port untuk letak mic kat sini. Korang cucuk je mic kat sini. Kalau korang nak pasang kamera sendiri, HDMI in pun ada juga. And kalau korang nak tengok korang punya live lebih besar, nak pasang screen, ada port HDMI out. So memang this is all in one live streaming machine lah. So tunggu apa lagi? Korang dah sedia untuk upgrade live stream korang? Angkat je GS Ushida hanya di GS Studio.